Okey, so kenapakah kebanyakan pasien bariatrik adalah wanita? Sebab rata-rata wanita adalah mereka yang paling susah untuk mengawal berat badan. Wanita lebih daripada umur 40 tahun, hampir 65% akan mempunyai masalah obesiti. Wanita yang lebih daripada 50 tahun, hampir 70% akan mempunyai masalah obesiti. Dan wanita yang lebih umur 55 tahun, hampir 80% akan mempunyai masalah obesiti. So, mungkin ada yang tanya, kenapa nenek saya atau mak saya masih kurus? Bermaksud mereka yang bernasib baik dalam kategori 20% yang tidak mempunyai masalah obesiti bila mereka menjadi semakin tua. Jadi kenapa wanita mudah mendapat obesiti? Sebab hormon. Estrogen dan progesteron memainkan peranan penting untuk mengawal berat badan wanita, dan bila mereka pregnant, contohnya selepas anak pertama atau anak kedua, estrogen dan progesteron banyak digunakan semasa proses hamil. Selepas itu ada penurunan dalam level-level hormon ini yang menyebabkan mereka susah untuk mengawal berat badan dan lemak akan berkumpul di sekitar perut dan peha. Yang kedua adalah bila mereka perimenopausal, mempunyai simptom-simptom menopause, mereka susah untuk mengawal berat badan di mana lemak akan berkumpul banyak di bahagian perut, peha dan belakang. So, bukan salah wanita, kebanyakan mereka tidak makan banyak, tidak minum dengan banyak, masalah hormon yang menyebabkan isu ini dan mereka memerlukan bantuan. Dan bantuannya adalah dalam bentuk rawatan bariatrik. So, jika anda atau kenalan anda berminat untuk buat, kami ada promo yang bagus. Jangan lupa ingat kurus, ingat Dr. G.